Saya jumpa ada seorang bos, orang kaya. Ni, ceramah-ceramah, tanya dia. Pak Long kaya. Pak Long berapa kali pergi umrah? Saya tak pernah pergi, Ustaz. Haji lagi lah. Loh, Pak Long punya kaya, backhoe punya banyak lori, tak pernah pergi lah. Belum sampai seru dia tak. Bila belum sampai, tak boleh kata apa. Ni saya seru. Dah Ustaz, belum sampai hidayah. Nak kata apa? Saya kata, tak apa. 2 minggu saya nak bertolak pergi Mekah. Dia naik motor Harley Davidson. Sampai dengan topi Jerman. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Pasal apa? Ni saya nak pergi umrah dengan Ustaz. 2 minggu orang ajak itu tak mau pergi. 2 minggu mana boleh, visa dah settle lah. Ni, tiket dah dapat. Mana boleh Pak Long? Orang nak pergi dengan dia, tak mau bawa pula. Pening tuan-tuan. Lah macam ni tak apa. Saya pergi dulu, Pak Long saya urus kemudian. Nanti turun dekat Jeddah saya pergi ambil. Sampai kat Jeddah, dia pakai kehram, saya pergi ambil dengan jemaah saya. Sampai dekat hotel nama Khurtabah, saya ingat lagi, dah hancur lah. Sampai saya jemaah tak payah naik lah. Kita terus pergi lah, tawaf. Boleh? Okey, yang lelaki itibak. Buka, bau kanan, buka. Pak Long tadi tak mau buka. Saya tanya pasal apa? Ustaz, saya tak mau pergi umrah ni, tak mau pergi haji. Saya takut. Ustaz ni duk abang ni. Kalau pergi dosa banyak, tak nampak Kaabah, sesat lah apa. Saya takut Ustaz. Pak Long buat apa? Saya kepala gangster Ustaz. Apa orang tak buat, saya buat. Cerita gangster macam mana? Dia buka lengan tangan. Tengok lengan ni, tatu Scorpion. Kalau jengking tu dia, merekod tu. Saya tahu Pak Long. Itulah Ustaz. Buka buat tak tahu tu dah. Bila dia buka jalan, semua pakat tengok. Oh, dia gangster mana? Sampai depan Kaabah. Saya tahu jamaah duduk. Dia tunduk kepala rapat. Dia takut tak nampak. Saya tahu jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Menangislah. Doa pada Allah. Pak Long ni tak mau angkat. Saya tengok tak angkat. Saya pergi, Pak Long, angkat Pak Long. Tengok Kaabah. Dia pun angkat. Angkat. Ustaz nampak! Bila nampak air mata keluar. Siapa pernah tengok Kaabah duduk depan mata, tak menangis bohong. Saya terbangun jom tawaf. Habis tawaf apa semua. Saya duduk dekat makam Ibrahim. Pak Long doa. Bahasa Arab tak erti. Melayu pun tak tahu. Sebutlah apa pun. Ya Allah. Aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku, saya amin. Ya Allah, aku pernah bunuh orang ni. Dia pernah bunuh. Aku pernah bully orang ni, pukul orang ni. Saya dengar, tahu dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu, memang tak mampu kita dengar. Saya tak Pak Long, ambil tu kepala gangster. Jom kita pergi sa'i. Habis sa'i tahlul, jom kita pergi ni, multazam. Pak Long boleh? Boleh Ustaz. Sampai multazam, ramai orang. Duk beratok, setengah jam tak boleh masuk. Sejam tak boleh lagi. Ustaz, bagi saya Ustaz, dia nak tumbuh kat depan. Kita sabar Pak Long, saat lagi kita sampai lah. Akhirnya bila sampai, saya tolak-tolak, pipi dia kena Kaabah, dada dia kena, dia angkat tangan. Allah! Menangis dia. Dia kata, Pak Long, minta pada Allah ampun dosa. Dia, ya Allah, ampun dosa aku. Menangis dia. Dia kata, Pak Long, minta lah ampun dosa mak ayah. Lupa Ustaz, mak ayah. Lepas tu senyap pula. Dia kata, Pak Long, minta lah murah rezeki. Lupa Ustaz, ya Allah, murah rezeki. Senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia kesat air mata. Pak Long macam mana? Saya umur 55 lah Ustaz. Saya tak pernah teriak lah hidup. Dia kata, Masya Allah, 55 tak pernah teriak. Tak Ustaz. Tapi hari ni saya teriak Ustaz. Saya kata kat dia, hidayah milik Allah. Rupanya balik, hidayah sungguh, pusing 180. Balik berubah pakai serban. Pakai jubah. Saya nak baca khutbah, duduk sebelah dia. Tengok. Pak Long, balik umrah Alhamdulillah. Hidayah milik Allah Ustaz. Hidayah macam mana? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia selok-selok ni, merah menyala. Terkeluar ni. Saya kata, Pak Long buat macam mana? Rupanya balik, dia pasang serika. Dia pasang serika bagi panas tu. Dia ambil serika tu, dia letak. Dia letak, dia angkat kulit lekat kat serika. Saya tengok Pak Long sanggup buat macam ni. Dia sebut 2 perkataan, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya, Ustaz. Daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Kita ada peluang tuan-tuan untuk bertaubat, tak mau ambil peluang. Kita ada peluang tuan-tuan untuk zikir, tak ambil peluang. Kita ada peluang untuk apa? Fasallu fil lain wan nasin niyam. Bangun waktu malam, solat, orang lain tidur. Ingat tak? Tadkhulu jannata bisalam. Kita akan masuk syurga dengan jasra. Tapi tak ambil peluang untuk bangun.